Yang ketiga, wa ajma'il ya'sa 'amma fi aidin nas. Tak payah kita mengharapkan sangat apa yang ada di tangan manusia. Masing-masing rezeki, masing-masing ada habuan, pegang yang tu. Cuma kita dituntut untuk rajin berusaha. Buat yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kita buat kajian. Sebab apa perniagaan dia maju? Kan? Kita ambil contoh. Siapa perniagaan dia maju? Sebab apa perniagaan aku ni merosot? Buat kajian yang tu. Dan kalau dia maju, adakah kita nak berhasad dengki yang menyebabkan runtuh perniagaan dia? Yang tu tak boleh. Adapun yang Nabi sebut, la hasada illa fi ithnain, tak boleh hasad dengki melainkan dua. Hasad itu maksudnya ribtah. Ribtah. Masuk ribtah apa dia? Pertandingan yang sihat. Pasal apa orang ramai pergi ke kedai dia? Pasal apa orang tak mai ke kedai aku? Positif fikir.